Okey, Nabi dibawa ke masjid. Padahal perjalanan ini perjalanan untuk menerima solat. Sudah sedia maklum dah, kita dah faham sangat-sangat dah. Sepatutnya Nabi pergi dulu. Ni sepatutnya pada pandangan kita yang dhaif, yang jahil. Allah Maha berilmu, Allah tahu. Tapi kenapa Nabi tidak dibawa terus menghadap Allah? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bertemu kekasih tuan-tuan, tuan-tuan nak singgah sana, singgah sini ke? Betul? Kita ni dah janji dengan kekasih ni, nak jumpa dengan kekasih ni. Pernah tuan-tuan dating kan? Pernah tak? Tak pernah? Betul kan? Dia bertemu kekasih ni dating kan? Betul? Tuan-tuan tahu kekasih tu apa? Kekasih ialah yang halal, itu kekasih. Yang tak halal bukan kekasih. Yang Pak Awo dengan Mak Awo tu pergi ulu yam tu bukan kekasih tu. Okey? Jangan keliru. Sebab tu cinta, kalau belum berkahwin, itu bukan cinta, itu nafsu. Cinta pada benda yang halal. Tak mungkin cinta pada benda yang haram. Okey? Tak apalah, nanti masuk tajuk lain pula. Jadi saya nak bagi tahu bahawa Nabi dibawa ke masjid. Kenapa? Tempat persiapan yang paling sempurna untuk menuju Ramadan di sini. Jangan tunggu Ramadan baru nak datang. Tapi biasanya begitulah, bukan semestinya, kebiasaannya. Betul? Betul? Samalah surau saya pun. Samalah surau tuan-tuan, samalah masjid di tempat kita sama. Ni kalau Ramadan mesti penuh ni. Kenapa? Yang ni orang tak faham. Sebab tu tuan-tuan, bila mana datang Ramadan, terhegeh-hegeh dia. 8 ke 20? 8 ke 20? Tuan-tuan, 8 ke 20? Ustaz, sini ada parking 8, parking 20 ke? Jangan tuan-tuan memalukan diri sendiri di hadapan Allah. Tuan-tuan jangan libatkan diri tuan-tuan parking di tempat 8 dan 20. Jangan. Tuan-tuan parking jauh. Tuan-tuan buktikan betapa tuan-tuan sangat-sangat mengharapkan Ramadan. Dapat tahun ni tuan-tuan pulun sungguh-sungguh. Ni awal-awal lagi parking tempat 8. Malaikat pun dah catat awal-awal. Ni geng 8 ni. Oh, malulah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang saya tanya, 20 rakaat boleh masuk syurga tak? Di selingan-selingan boleh ya, sebab Ramadan, jin itu Ramadan. 20 rakaat boleh masuk syurga tak? Tak boleh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis itu agak panjang, saya baca yang bawah sikit. Wa'alamu, ketahuilah wahai umatku, annahu, bahawa sesungguhnya, lan, buat selama-lamanya, lan yang jua ahadum minkum bi amali, lan tu buat selama-lamanya, tak ada seorang pun dari kalangan kamu yang berjaya masuk syurga dengan amalannya. Ketahuilah wahai umatku, sekejap ya lepas ni kita azan. Ketahuilah wahai umatku, buat selama-lamanya tak ada seorang pun dari kalangan kamu yang masuk syurga dengan amalan dia. Sahabat Nabi terkejut. Wala anta ya Rasulullah. Adakah kamu juga tidak wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Wala ana, tidak juga aku. Maknanya bahasa bercakapnya, aku juga tidak akan masuk syurga dengan amalan aku. Illa melainkan ayyataghammadani Allah bi rahmatihi minhu wa fadlin. Atau kama qala Nabi, kecuali aku ni, kata Nabi, yang bawa rahmat ni, baginda Nabi kata, kecuali aku diliputi oleh rahmat Allah dan kurniaan daripada Allah. Nabi yang solat bengkak kaki, pecah tumit ni pun tak boleh masuk syurga dengan amalannya. Tuan-tuan, satu takbiratul ihram Nabi tak akan mampu seluruh takbiratul ihram kita. Nilai ibadah seorang kekasih tak akan masuk syurga. Jadi 20 boleh masuk syurga? Tak boleh. Habis 8 boleh?